Hai, Assalamualaikum. Kembali ke seat belakang. Jadi sekarang dah pukul 11.30, 11.25 dah. Dan hari ni hari Sabtu, malam Minggu. Kita keluar lah. Saya fikir saya nak buat sampai subuh, tapi kita target macam tu dulu lah. Sekarang on the way pergi pick up first job. Dekat je, tak jauh. Kita pergi pick up dan hantar. Dia hantar sampai ke Puchong. Harga job RM14.90 sahaja. Tadi saya tengok JKM je dah lebih lah, tapi tak apalah. First job untuk hari ni kita buat sampai subuh ataupun lebih sikit. So let's go. Pick up first. Sampai. Tolonglah seorang. Seorang pun jadilah. Seorang je, janganlah ramai naik. Ramai naik bayar lebih lah. Mana kawan ni? Oh, dia dah. Hai, sekarang dah pun pukul 3 pagi. Jadi masih lagi berjalan dengan mata yang dia dah mula ada bibit-bibit nak mengantuk tu. Jadi tak apa, kita go dulu, push dulu. Kita dah dapat 100 lebih dah. Pukul 3 dah 100 lebih. Okey lah. Okey. Jadi let's go. Kita push lagi. Hai, sekarang kita berehat sekejap. Dah pun pukul 3.30 kat sini. Dah pun pukul 3. Jadi setakat pukul 3 ni kita dapat 133 dengan 12 booking. 12 booking banyak jugalah booking untuk dapatkan 133. Tapi okey lah, dapat 1 lebih dah. Pukul 3 mana ni Tapi hari ni Sabtu lah. Sabtu ni mungkin orang keluar ke apa kan. Jadi kita berehatlah sekejap dekat dengan Taman Connaught. Berehat sekejap lah. Jadi kita tunggu. Sebenarnya saya tengah on je tapi belum masuk job. Jadi nanti bila dah masuk job kita teruskan. So let's go. Dan job untuk hari ni sekarang pukul 5.22. Ingatkan nak buat sampai pukul 6 ke nak terus subuh, tapi apalah, buat dah capai target dah. Hari ni dapat 177. Nanti siang kita sambung sikit lagi untuk mencukupkan 200 lah. Lagi 20 RM23 sikit lagi tu. Mungkin tengah hari boleh on dan mencukupkan 200. Okay, so kita tidur dulu, berehat. Nanti sambung semula. Let's go.